Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kerana masih lagi diberi peluang untuk melakukan perbincangan dalam subjek fiqh muamalat 1, dan perbincangan ini adalah yang bertajuk analisis perbandingan antara bai' al-murabahah dan bai' di taman ajil dalam pembiayaan rumah. Okey, baik. Sebelum kita teruskan perbincangan ini, suka untuk saya kenalkan ahli kumpulan saya ataupun kumpulan kami. Yang pertama, diri saya sendiri, iaitu Abdullah bin Muhammad Adam, nombor metrik A196-837, dan yang kedua Muhammad Ilyas bin Azmi, nombor metrik 197-183, dan juga yang ketiga Muhammad Razin bin Abdul Ghani, nombor metrik A196-834. Baik. Kita kembali kepada perbincangan ini, iaitu perbincangan ini akan membincangkan tentang perbandingan dua kontrak jual beli utama dalam pembiayaan perumahan Islam. Di dalam Islam lah, iaitu bai' al-murabahah dan juga bai' di taman ajil. Baik, dari sudut konsep ini kan, maksudnya perbincangan itu dari sudut konsep, pelaksanaannya, serta isu syariah di dalam perbandingan dua konsep ini. Baik, kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu pengenalan. Okey, di dalam pengenalan ini saya bahagikan kepada 8 bahagian untuk lebih terperinci sebelum kita ke perbahasan yang lebih lanjut. Baik. Yang pertamanya, kita pergi kepada latar belakang. Itu kewangan Islam berkembang sebagai alternatif kepada sistem riba, berasaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, dalam konteks ini, institusi kewangan Islam di negara kita ini menggunakan pelbagai kontrak syariah, kan, termasuk dalam ijarah, syirkah, contohnya lah, dan juga kontrak jual beli. Tak kira lah, beli dari segi perumahan ataupun dan sebagainya. Baik, yang kedua, iaitu pembiayaan perumahan Islam. Okey, dalam pembiayaan perumahan Islam, kontrak jual beli merupakan instrumen utama yang paling meluas digunakan. Baik. Bagi pembiayaan perumahan Islam ini, kan, khususnya kontrak jual beli adalah merupakan mekanisme yang paling dominan, maksudnya yang paling utamalah, kan, terutamanya dalam bai' al-murabahah, kan, dan konsep ini telah lama diamalkan dalam sistem perbankan Islam di negara kita, iaitu Malaysia. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengenalan bai' al-murabahah. Bai' al-murabahah ialah jual beli dengan pendedahan harga kos dan keuntungan yang dipersetujui secara telus. Baik, bai' al-murabahah ini ialah maksudnya macam mana? Iaitu penjual mendedahkan harga kos, mendedahkan harga
barang itu, harga jualan itu, kan, dan juga dia menambah juga uh, keuntungan, menambahkan juga keuntungan yang telah dipersetujui bersama. Baik, baik al-murabahah ini menekankan prinsip ketulusan dan juga persetujuan bersamalah. Dan bank ini lazimnya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek dan juga tidak pendek dan juga tidak terlalu lama. Okey, baik, itu baik al-murabahah. Okey, seterusnya kita kepada baik bitama ajil. Baik bitama ajil merupakan jual beli bertangguh dengan bayaran ansuran yang lama digunakan dalam pembiayaan perumahan di Malaysia. Baik bitama ajil ini ialah di mana harga jualan sesuatu aset telah ditetapkan dan dibayar secara ansuran dalam tempoh masa yang panjang. Contohnya kita buat beli rumah lah, sebab dia boleh menjangkau sehingga pembayaran itu boleh menjangkau sehingga 36 tahun. Dan juga kontrak ini telah menjadi asas utama kepada pembiayaan pembelian rumah dalam konsep Islam di Malaysia setelah sekian lama lah, kan. Benda ni memang digunakanlah baik bitama ajil ni dalam konsep perumahan, konsep pembiayaan perumahan di Malaysia. Baik, kita pergi kepada isu dan juga kritikan. Kan, walaupun berasaskan jual beli, kedua-dua kontrak ini dikritik kerana dilihat menyerupai pembiayaan hutang konvensional. Itu isu dan kritikan terhadap dua konsep inilah. Dua konsep ini. Baik, walaupun kedua-dua kontrak ini berasaskan jual beli, kan, maksudnya terdapat jugalah kritikan yang menyatakan bahawa pelaksanaan ini menyerupai hutang konvensional lah. Dan isu utama yang ditimbulkan adalah dari segi keadilan, lepas tu perlindungan kepada pengguna, lepas tu risiko yang tinggi ketika pemindahan, dan juga ada yang mengatakan bahawa dilihat tidak seimbang kontrak ini antara bank dan juga pelanggan itu sendiri. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkembangan semasa. Kemunculan kontrak alternatif seperti musyarakah mutanaqisah menimbulkan persoalan tentang kesesuaian murabahah dan baik bitama ajil. Baik, perkembangan industri perbankan telah menyaksikan bahawa pengenalan kontrak alternatif seperti itulah musyarakah mutanaqisah ini, sebab dia lebih berasaskan kepada perkongsian, kan. Jadi apabila keadaan ini terjadi, jadi telah menimbulkan persoalan sama ada murabahah dan juga baik bitama ajil ni masih relevan ataupun tidak untuk pembiayaan perumahan dalam era kontemporari sekarang ni lah. Okey, baik. Nanti akan dibahaskan lebih lanjut lah di dalam tajuk-tajuk yang seterusnya. Baik. Kepentingan kajian ini adalah menganalisis perbandingan yang diperlukan untuk menilai tahap pematuhan kontrak ini terhadap prinsip syariah dan juga dari segi maqasid syariah. Itu adalah kepentingan kajian inilah untuk menganalisis adakah kontrak ini patuh ataupun tidak dalam prinsip syariah ataupun maqasid syariah. Seterusnya tujuan kajian. Kajian ini membandingkan murabahah
dan juga baik bintang ma'ajil dari aspek konsep, lepas tu dari segi akad, pelaksanaan dan juga isu syariah serta perundangan. Dan kesemua yang ada dalam pengenalan ini akan dibahaskan dan lebih terperinci oleh sahabat-sahabat saya di dalam perbahasa ataupun pembentangan sahabat-sahabat saya yang lain lah. Dan juga diharapkan pembentangan kami ini dapat menyumbangkan sedikitlah kepada perbincangan ataupun pengetahuan akademik dan juga ataupun dapat membantu atas dasar keuangan Islam itu sendiri. Baik, sekian saja daripada saya. Nanti saya serahkan kepada sahabat saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razim Abdul Ghani, nombor bateri 196846. Satu perbezaan utama Murabahah versus lain dengan Bithaman Ajil. Yang pertama adalah cara akad. Murabahah harga asal dan keuntungan dinyatakan dengan jelas. Maksudnya diberitahu kepada pelanggan. Baik, yang pertama, jadinya baik Bithaman Ajil pula jual beli harga tangguh tanpa perlu nyatakan kos asal. Anda kata kalau pembelian, contoh sekarang ni berkaitan dengan pembelian rumah. Jadi anda kata kalau harga rumah tu berharga 500,000. Jadi dia tak bagi tahu harga asal dia beli harga 500,000. Dan dia hanya bagi tahu kita jual dengan harga 850,000. Harga macam tu. Jadi itulah baik Bithaman Ajil. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur harga. Murabahah untung diketahui dan dipersetujui. Jadinya murabahah ni contoh dia contoh harga asal. Contoh harga motor tu harga 4,000. Tapi sebabkan pembeli nak beli dengan kita, bank kan, pembeli bank dah beli dah motor tu 4,000. Penjual sampai kat penjual tanya berapa harga asal 4,000. Kita nak jual motor ni pada awak dengan harga 7,500. Bayaran bulanan sekian. Jadi kita pun setuju. Itu adalah murabahah lah. Maksudnya nyata, dia transparent. Dia dua belah pihak nampak dan bersetuju. Baik, untuk Bithaman Ajil pula adalah jual beli harga harga jual akhir sahaja yang tahu. Harga jual akhir. Maksud harga jual akhir tu kita tahu harga dia jual je lah. Pembelian, costing apa semua benda dan sebagainya. Contoh kalau kereta atau motor tu nak beli, dia orang jual yang pembeli kat Melaka. Barang tu daripada Kedah ataupun daripada Thailand. Costing Thailand nak masuk Malaysia satu, daripada Kedah nak ke sini satu. Jadinya costing semua tu dia tak bagi tahu. Tahu-tahu je dia bagi tahu harga ini harga sekian. Macam tu. So jadi itu adalah baik Bithaman Ajil lah. Yang ketiga adalah amalan perbankan. Lebih telus banyak digunakan bank Islam moden lah. Murabahah. Baik Bithaman Ajil pula digunakan lama, terutama di Malaysia, tapi dikritik kerana mirip pinjaman konvensional. Betul. Kenapa dia orang katakan konvensional kan? Untuk baik Bithaman Ajil sebabkan masa mudah dia adalah pembeli tu tak nampak, tak transparent lah. Pihak bank tu tak transparenkan apa yang dia buat dalam kewangan ni. Okey. Jadinya boleh. Baik, jadinya untuk
dikritik merit pinjaman konvensional itu saja. Yang keempat adalah persepsi syariah. Murabahah lebih kuat dari sudut syariah. Sebab kenapa kenapa dia kuat dari segi syariah? Disebabkan transparent tu tadi. Pembeli nampak orang kata apa, proses tu daripada A sampai Z, apa yang bank buat. Jadi lebih telus dan lebih teliti. Jika jumpa klien-klien ataupun orang yang nak beli dalam masa sama juga, dia sangatlah complicated. Jadinya murabahah ni sangat digalakkan kepada dia. Bank yang menggunakan konsep murabahah ni sangat cantik lah. Sebabkan dia akan bagi tahu flow lah. Sampailah dia akan bagi tahu inilah untung yang kita dapat daripada segi perniagaan kita ni lah. Jadi kan, anda kata pelanggan setuju, anda kata pelanggan setuju, next. Itu saja. Baik bersamaan ajal sah, tapi diperdebatkan kerana harga terlalu tinggi dan tempoh panjang. Kan? Tempoh panjang. Jadinya keuntungan yang berlebihan lah dekat baik bersamaan ajal ni. Okey. Perbezaan dia, asal syarak baik bersamaan ajal ni, jual beli harga tangguh, harga dipersetujui sekali sahaja, penjual benar-benar memiliki barang, itu bank lah. Bank tak ada pun barang tu sebenarnya, tapi disebabkan dia nak jual, dia kena beli barang tu. Macam tadi saya cakap tadi, contoh harga kereta tu harga RM30,000. Contoh RM30,000, dia beli harga kereta tu RM30,000, dia jual kepada kita. Berapa dia nak jual? RM75,000. Kita setuju ambil. Bulanan tinggi, tempoh ikat masa panjang. Macam tu. Okey. Seperti macam mana sekarang ni yang saya survey lebih kepada kalau tengok Aeon Credit kan. Aeon Credit dia mudah untuk kita nak lulus, dapat kelulusan loan tu. Tapi sekali nak bayar tinggi, lagi mahal. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas bin Azmi. Nombor metrik A197183. Saya akan bentang tentang perbincangan dapatan. Berdasarkan dapatan kajian, murabahah dan baik bithaman ajal ialah dua produk pembiayaan perumahan Islam yang berbeza dari segi struktur kontrak dan implikasi praktikal. Dalam murabahah, pihak bank membeli aset terlebih dahulu dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga kos yang jelas ditambah dengan margin keuntungan yang jelas. Dalam BBA, bank juga membeli aset dan menjualnya secara tertangguh, tetapi struktur BBA menetapkan harga kepada pelanggan tanpa wajib memberitahu kos asal barang tersebut. Tetapi BBA secara umum dia adalah bayaran secara ansuran atau bayaran yang tertangguh. Kelebihan dan kekurangan kedua produk ini boleh difahami melalui implikasi-implikasinya kepada pelanggan. Implikasi murabahah kepada pengguna. Murabahah menjadikan pengguna lebih sedar tentang apa yang dibayar kerana harga kos dan margin dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Bayaran bulanan tersusun dan tiada unsur tersembunyi. Beberapa produk murabahah menawarkan rebate atau ibrat jika pelunasan awal dilakukan, mengurangkan kos keseluruhan. Namun juga pengguna berdepan cabaran memahami wad dan kontrak kerana dalam murabahah bank perlu membeli aset terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada pelanggan dengan harga kos ditambah keuntungan. Sementara pelanggan perlu membuat wad untuk membeli aset itu setelah bank memiliknya. Dari sudut pematuhan syariah, pengguna mungkin kurang yakin tentang kesahihan produk murabahah kerana wad yang dibuat sebelum akad jual beli sebenar seolah-olah lazim dan mengikat, sementara pada asalnya wad itu tidak semestinya lazim selagi akad belum berlaku. Ini itu perbezaan antara wad sekarang dan dahulu. Asalnya tidak semestinya mengikat. Okey, BBA pula implikasinya ia memberi peluang kepada pengguna untuk memiliki rumah dengan bayaran tertangguh atau seansuran tanpa riba. Harga jualan keseluruhan jual
beli ditetapkan pada awal akad, tetapi tidak semestinya ada pendedahan terperinci tentang kos aset dan sebagainya. Faktor ini kadang-kadang dilihat kurang telus dan menyukarkan pengguna menilai kos sebenar. Sebaliknya, murabahah menyatakan kos dan margin dengan jelas, menjadikan kos lebih telus dan boleh menawarkan rebate ibrak yang menjadikan kos lebih rendah. Yang mana lebih baik? Murabahah lebih kukuh dari segi ketulusan akad dan keadilan kerana harga kos dan keuntungan adalah jelas. Maka ia lebih membantu bagi pelanggan. Cabaran pelaksanaan. Antara cabaran utama seperti dalam murabahah ialah penggunaan wa'ad. Jika pembeli membatalkan pembeliannya, ia boleh menyebabkan kerugian kepada penjual. Dalam keadaan-keadaan tertentu seperti aib atau pembeli belum melihat rumah itu ketika wa'ad, maka mungkin pembeli boleh menggunakan khiyarnya untuk membatalkannya. Akan tetapi jika pembatalan tanpa sebab, maka jika ada implikasi kerugian kewangan ke atas penjual, pembeli boleh dikenakan ganti rugi kerana pembatalan wa'adnya, sekadar dengan kerugian yang dialami oleh penjual itu sahaja. Antara cadangannya ialah untuk memperjelas status wa'ad dalam dokumentasi supaya pengguna faham hak dan tanggungjawabnya, termasuk kesan pembatalan selepas wa'ad, dan menjelaskan beza antara wa'ad dan akad jual beli. Kedua, kita memastikan ketelusan harga dan keuntungan dalam semua produk supaya pengguna tahu kos sebenar. Kesimpulan, secara keseluruhannya, murabahah dan BBA ialah dua produk pembiayaan perumahan Islam yang berbeza dari segi struktur dan implikasi praktikal. Murabahah menawarkan ketulusan harga dan margin keuntungan yang jelas, memudahkan pengguna memahami kos sebenar dan menyediakan mekanisme seperti rebate ibrak, manakala BBA memberi kemudahan pembiayaan jangka panjang tetapi kos keseluruhan ditetapkan pada awal akad. Dari sudut ketelusan, keadilan dan pematuhan fiqh, murabahah lebih sesuai dan selari dengan prinsip syariah, manakala BBA tetap digunakan kerana kemudahan bayaran ansurannya.